Kemudian rakyat Gaza, tuan-tuan, menderita. Segala penderitaan atas muka bumi dialami oleh saudara kita di Gaza. Dinafikan segala-gala hak. Kemudian dicadang untuk membina penjara yang dipanggil concentration camp. Maksudnya pelarian ini bukan pelarian lagi, dimasuk dalam penjara. Sama ada dibunuh kemudian kita walzubillah, ataupun dikeluarkan daripada Gaza untuk beri ruang Gaza menjadi bumi Israel. Dunia hanya perhati, 57 negara umat Islam hanya perhati umat Islam yang dilakukan demikian. 57 buah negara Islam hanya perhati seramai 23 bilion umat Islam, umat yang paling ramai di atas muka bumi dalam statistik yang dilakukan oleh Vatican, tuan-tuan. Jumlah umat Islam hari ini 23 bilion, Kristian 22 bilion, Islam paling ramai di atas muka bumi, tetapi seperti buih yang tidak ada sebarang kekuatan. Ini hakikatnya. Ramai tak seperti yang kuat. Buih. Kita tak dapat memberi makan kepada saudara kita di Gaza. Walaupun Israel dikelilingi oleh semua negara Sunni. Rakyat bersipati tapi tak boleh masuk secara langsung melalui sempadan. Sekarang mereka disempitkan lagi menuju ke laut. Memang mereka nak bunuh kita. Memang nak bunuh. Dan masih lagi dunia bersama Israel. Ketika mereka lihat kezaliman ini, kita kena lihat secara global kezaliman dilakukan oleh dua kuasa ini, Amerika dan US. Semalang kalau ada umat Islam yang bersama mereka, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Hafal ayat ini. Di bawah bangunan, tuan-tuan. Di bawah bangunan yang runtuh ada 9,000 mayat penduduk Gaza yang tak ditemui lagi. Kadang-kadang jumpa tangan, kadang-kadang jumpa kaki, jumpa tengkorak yang ditumbus kadang-kadang oleh Israel supaya bukti tidak ada. Bukti genosid dihapuskan. Sedih. Beberapa bulan lepas saya ke Sinai. Lalu checkpointnya banyak checkpoint. Daripada Kairah menuju ke Sinai banyak. Setiap beg kita bawa behungnya, behung bekal. Dibuka, takut kita bawa bekal ni ke Gaza. Dia takut kita bawa Gaza. Saya tulis dalam buku saya tu. Buku yang maksud oleh Tuan Haji tadi. Ada kat luar, saya tulis pengalaman saya pergi ke Gaza. Bukan ke Sinai, sebelah Gaza. Tapi tak pergi dapat tentera yang jaga. Kita benarkan sampai situ je. Dan kita bawa makanan, dia cek oleh tentera Mesir, bimbang-bimbang kita hantar ke saudara kita. Apatah lagi mereka nak sampai. Kami diiringi oleh 2 tentera Mesir untuk bawa kawan ke situ. Pelajar kita di Al-Azhar rancang bawa tentera supaya kita selamat. Dan kita dicek sepanjang perjalanan, entah berapa checkpoint saya tak ingat dah. Dan buka setiap kali. Setiap kali beg kita buka, takut kita ni pergi tolong. Tengok makan behung pun satu buku ya, takkan boleh share dengan orang Gaza. Dia lepaslah. Itu dia Mesir. Kerajaan, rakyat baik. Rakyatlah yang membantu melalui terowong yang kita tak tahu. Tuan-tuan semati. Genosid. Mereka cuba hilangkan bukti. Israel rupanya guna bom supaya hancur tulang. Tak adalah jadi tanah. Ini bukan senjata biasa, nuklear. Ini disebut nuklear digunakan, tapi dalam kuantiti yang lebih kecil. Mereka hapuskan bukti dengan menggunakan senjata yang tulang manusia jadi abu. Subhanallah. Kalau ada hati, ada perasaan manusia, tak perlu jadi Muslim, mereka akan bersipati kepada orang yang kena zalim. Al-mazlum, al-mazlumin. Ini orang Mak Saleh tak salat. Dia mengatakan apa? Di Palestin, genosid, bukan peperangan. Jangan sebut peperangan antara Palestin dengan Israel. Sebut
Israel membunuh Palestin sebab orang Gaza tak ada senjata. Perang ni kalau dua-dua ada senjata, yang ini tak ada senjata, itu ada senjata, ini pembunuhan, genocide. Kalau ada yang bersama mereka, tak ada hati. Tidak hati. Hati sudah mati. Sekiranya masih ada denyutan kehidupan jantung, kolbu, hati, tak mungkin mereka dapat menyokong yang zalim. Kata masalah ini, ia bukan Islam.